Warahmatullahi wabarakatuh. Okay, morning. Okay, so saya nak bagi satu gambaran Gambaran yang mana hari ni kita kena buat bisnes istian ni secara bersistem, gerak kerja kita. So hari ni saya nak kongsi satu gerak kerja bagaimana kita nak jana pendapatan dengan cara yang senang dan mudah di istian. Jadi kat sini kita ambil lah, ini adalah untuk bonus top up saja. Okay, revenue sharing incentive adalah bonus top up. Okay, yang mana pengguna ataupun klien di bawah kita buat top up. Jadi kita dapat commission. Jadi kita ambil 7 orang. Okey, kita punya gerak kerja dapatkan 7 orang. Okey, contoh 7 orang. Sebab apa 7 orang? Ini kita punya matlamat akhir, iaitu menjadi territory partner. So territory partner you punya income top up sebulan, pada bulan tersebut kena 15,000. Dan juga pada bulan tersebut juga anda ada 5 AM ambassador dan juga 2 SA senior ambassador. Alright. So untuk layak jadi ambassador, anda punya bonus top up pada bulan tersebut adalah RM500. Dan untuk anda layak jadi senior ambassador pada bulan tersebut, pendapatan top up anda mesti RM3,500 minimum. Okay. So untuk elite member, bila kita saja beli SIM card bayar RM10, top up RM35 ke top up RM50 ke, kita dah secara auto jadi dealer sebagai elite member dan layak untuk enjoy 3 level bonus untuk top up ni. Okay, bila naik pangkat ambassador 8 level. Okay, 8 level dapat ni, 8 level. Okay, bila jadi senior ambassador 13 level. Dan bila anda dapat territory partner, okay, dia infinity. Okay, infinity level. Okay, jadi kat sini kita tengok gerak kerja dengan kita perkenalkan 7 pengguna telefon. Kita lihat depan, belakang, kiri, kanan kita orang semua pakai telefon. Budak-budak pun pakai telefon. Betul tak betul? Jadi untuk dapat 7 orang ni sangat senang, sangat mudah dan sangat-sangat praktikal. Even anda nak taja 700 orang pun boleh. Okay, anda nak taja 7,000 orang pun memang possible. Sebab apa? Rata-rata orang guna handphone. Jadi bagi mereka yang tak buat bisnes istian ni memang sangat-sangat rugi. Sebab tengok isteri anda pakai handphone, tengok anak-anak anda pakai handphone. Tapi kenapa tak tukar belanja hangus mereka ni tiap-tiap bulan bayar bil, top up sebagainya kepada pendapatan. So di Eastern ni dia sediakan pendapatan. Jadi daripada anda bayar setiap bulan top up hangus begitu saja, baik anda tukar SIM card mereka, kekalkan nombor lama, pergi kepada SIM card Eastern. Jadi boleh jana pendapatan. Anda boleh jana pendapatan, anak-anak anda pun juga boleh jana pendapatan. Sekeluarga boleh jana pendapatan dengan hanya menggunakan SIM card Eastern. Jadi kat sini gerak kerja kita simple tuan-tuan. Langkah pertama, tukar SIM card kepada Eastern. Langkah pertama. Langkah kedua, top up. Contoh top up saya letak RM35. Itu langkah kedua, kena top up. Langkah tiga, perkenalkan. Sebenarnya seberapa ramai anda perkenalkan. Jadi nak mudahkan, nak anda nampak dengan cara yang mudah, 7 orang anda perkenalkan. Nampak? Bila anda perkenalkan 7 orang, okay, dan yang lain pun perkenalkan 7 orang, dah dapat 49 pengguna. 49 orang ni perkenalkan masing-masing 7 orang, dah ada 343. Jadi kat sini tuan-tuan, kalau anda lihat, anda campur komisen ni dah ada 1043. Jadi dah 1043 tuan-tuan, anda dah layak naik pangkat kepada ambassador. Nampak? Okay. So untuk dapat 500 ni, dia kira per bulan per bulan. Kalau kata bulan tersebut anda dapat 400 saja, kurang 100, so bulan berikutnya dia akan reset kosong. Dia akan sebab apa? Dia nak pengguna yang betul-betul setia menggunakan perkhidmatan Istel. Okay, kena faham kat situ. Jadi kat sini boleh katakan pada bulan tersebut anda punya pendapatan dah 1,000 dah ambassador. Bila dah ambassador, buka lagi level sampai 8 level tuan-tuan. Okay, dengan 8 level tuan-tuan, dengan simulasi seperti ini, 7 perkenalkan 7, anda punya komisen terkumpul dah 35 juta dah kat sini. Dan bila dah 35 juta, tak payah 35 juta lah. Dekat sini pun level 5 ni anda dah dapat dah lebih 3,500 ni. Dan anda dah naik pangkat kepada senior ambassador. Bila senior ambassador, buka lagi sampai 13 level. Nampak? Faham ke faham? Senang dan sangat mudah. Betul? Nampak? Jadi dengan 7 orang tuan-tuan, potensi pendapatan anda lihat kat sini berapa? Komisen berapa? 33 apa ni? 33 bilion. Okey. Jom buat bisnes Istel. Hanya RM10 saja harga SIM card. Potensi pendapatan anda adalah 33 bilion. Apa? Tercengang orang tengok. Betul ke tak betul? Betul. Jadi bila kita tunjukkan dalam dari segi matematik pengiraan, okay, nampak benda ni adalah logik. Cuma secara practically mungkin kita akan dapat dalam
Tak dapat 33 bilion, mungkin kita dapat 300,000 sebulan. Okey ke okey? 300,000 sebulan tuan-tuan. Dengan modal RM10, okey? Modal RM10, anda boleh dapat pendapatan 300,000 setiap bulan. Okey ke okey? Orang top up, orang guna handphone, orang nak tengok data, nak tengok berita semasa, pening dengan harga minyak, barang nak naik ni tuan-tuan, tapi anda steady. Grup anda steady, anak beranak anda steady, anak-anak anda steady sebab masing-masing dapat pendapatan daripada SIM card Eastel. Jadi hari ini rebutlah peluang ini, buatlah Eastel sungguh-sungguh tuan-tuan dan puan-puan. Okey, saya daripada Eastel Bot. Okey, yang mana kita gunakan sistem bot untuk recruit prospek tanpa henti 24 jam 7 hari. Eastel Bot. Alright. So, jom sama-sama kita gerakkan 7 orang. Gerakkan 7 orang, 49, 343. Ini kita punya misi 7 orang minimum. Kalau anda sebagai seorang yang sangat-sangat aktif, jangan cari 7 orang. Carilah 7,000 orang. Okey. Lagi cepat kaya. Betul tak betul? Alright, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.